Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz daripada MIH Reka Malaysia Berhad. Hari ini saya di Merlimau. Ini adalah rumah Encik Fuad dan isteri. Terima kasih Cik Fuad. Wangi bunga ni. Rumah ini berkeluasan 1,485 kaki persegi. Panjang darat lebar rumah ini adalah 38 kaki panjang depan belakang, hujung ke hujung, dan 47 kaki lebar. Cantik warna yang Cik Fuad pilih ni daripada luar ni. Nanti saya akan tak gambar lah sebab ni cuaca matahari dekat belakang rumah, jadi tak berapa nampak. Seri warna cat tu. Baiklah, binaan kami semuanya menggunakan batu bata merah dan atap genting basic. Tile-tile ni semua adalah tile yang dalam spek kita. Cuma ada upgrade pintu security door untuk rumah ni, dan tile tiang ni kita ada tambah lah. Ini adalah tile bahagian luar untuk ruang beranda harapan. Kita membuat tinggi binaan bertangga ni memang kita punya basic binaan kita. Baiklah, kita ke bahagian sisi kanan tadi. Tadi kita dah bermula daripada sisi kiri. Atap menggunakan atap genting jenama ini jenama Saga. Mana dia lebih berkilat lah kalau berbandingkan dengan Monia. Ini sisi kanan rumah. Pandangan tepi. Deko-deko ni semua adalah percuma Ni memang dah include dalam kita punya design. Cuma rumah ni, rumah depan dia tak nak buat ni lah. Dia tak nak buat longkang. Bahagian belakang saja berlongkang. Longkang parameter ni adalah termasuk di dalam harga binaan. Sehingga 10 kaki keluar. Contoh daripada dinding ujung tu nak keluar ke longkang utama, 10 kaki tu masih dalam include lah. Selebihnya ada tambahan bayaran yang lain. Lengkap semua tingkat casement. Seperti biasa, cat luar memang cat kita memang guna cat Jordan. Seterusnya kita ke bahagian dalam rumah. Deko-deko, koping-koping ni semua memang include Kita memang nak buat rumah tu nampak cantik lah. Ini tile tiang yang dipilih oleh Cik Fuad. Pintu security door kita menggunakan pintu jenama Nest. Yang ini ada tambahan bayaran lain sikit lah daripada biasa kita punya charge tu. Ruang tamu ni berkeluasan 17 kaki darat dengan 16 kaki. Tile boleh pilih. Ini tile pun include dalam kita punya harga. Poin lampu kipas kita memang beri. Poin lampu dinding itu adalah tambahan. Cantik lampu dia. Ini adalah pintu security door single layer. Single layer dia ada tertingkap macam ni lah. Ini maksud single layer. Ruangan dalaman berserta shielding ni ada cornice. Ini memang kita punya spek. Shielding kita ada cornice. Dan seterusnya ini adalah ruang dapur. Dapur ni berkeluasan 16 darat dengan 12. Tabletop include, cuma sinki yang itu ada tambahan lah. Itu tuan rumah minta satu sinki untuk dapur basah, dapur kering je. Ini tabletop ni juga ini untuk dapur kering Ini untuk dapur basah, sorry. Tile-tile ni tuan rumah pilih. Ini view daripada dapur basah. Pintu menggunakan molded door. Bilik-bilik berkeluasan 12 darat 10 Cuma bilik utama ni berkeluasan 13 kaki darat 14 kaki. Ini molded door. Allah, saya terkunci ke pintu Okey. Ini bilik berkeluasan 13 darat 14.
Ada satu toilet di sini. Ini pintu PVC door ni adalah kita punya standard lah. Tak ada upgrade, tapi pintu PVC door yang tebal lah. Yang tebal yang boleh letak tombol. Ini toilet ya. Sampai ke ceiling ya, tile sampai ke ceiling ni adalah basic. Seterusnya kita ke bilik yang kedua, ketiga dan keempat ya. Bilik kedua, ketiga dan keempat ni sama saiz lah, 10 12 10 darab 12. Bilik ketiga, dalam bilik juga ada cornice ya. Dan seterusnya kita ke bilik yang keempat. Cat semua boleh pilih, cat pintu, cat dalam rumah satu warna, luar rumah ada boleh pilih 3 warna. Nah, tile ni 2x2 untuk keseluruhan rumah. Dan ini adalah bilik air yang kedua lah. Asal design ni ada 3 bilik air, tapi owner minta 2 saja. Dia kata telah mencukupi, sudah mencukupi. Ni tile-tile ni semua include ya. Ini pandangan daripada sini lah, daripada bilik nombor 3 untuk pandangan family area, dapur sekali dengan ruang makan, dan hall lah. Ini ruang tamu tadi 12 darab 17, kira selesa juga ya. Baiklah, sampai di sini saja. Saya Hafiz daripada MIH Reka dan Mr. Mahat. Kami reka dan bina mengikut bajet pelanggan. Assalamualaikum.